Selamat petang. Okey, petang ni Mami induk laut nak pergi rumah abang pula. Tu ada rekod asas. Nak pergi rumah abang sulung. Tadi dia bagi tahu ada buat laksa. Jadi dia ajak makan laksa rumah dia petang ni. Okey, adik yang semalam baru datang dari Seremban tu dah balik. Urusan dia dah selesai, dia dah balik dululah. Jadi kami tadi ada urusan lain, baru dapat datang petang ni. Okey, sekarang Mami nak pergi dekat balai pengawal ni, nak ambil parcel yang sampai tadi. Okey. Julai 2026 jam 7.45 malam di pekarangan J1 dan J2 UiTM Puncak Perdana. Semua dijemput hadir. Untuk sebarang hebahan, layari suria.my. Suria, sana sini. Barang besar dia ada 3 trip barang besar. Jadi Mami punya nanti dia masuk lagi sekali. So kita pergi makan laksa dululah. Balik nanti baru ambil lagi. Satu lagi barang. Barang Mami. Okay guys, kita dah sampai dah. Apa tu? Okey dah tu. Tak ada ni. Besar jalan tu. Ada bau bakar sampah. Assalamualaikum. Ya kot. Ya. Tengok ni si Q. Sudah pakai baju hakim. Dia dah mandi pakai baju hakim. Yalah nak melawat dulu. Melawat kawasan dulu. Ya. Tak apa. Mami merajuk. Be, aja. Mami merajuk. Tengok kawasan dulu. Oh. Assalamualaikum. Ini ada ni Makantan. Oh, ni baru best dapur kat luar ni. Oh, ni bawa santai. Tengok abang dia dah buat dapur basah dia kat luar. Ni baru santai ni. Best ada dapur kat luar. Melawat kawasan tu. Oh, ni belum siap lagi ya? Kena naik batal lagi tu. Naik batal, kena buat pintu. Oh. Oh, dia nak ni tutup kepung habis lah ni. Oh. Atas jaring lah. Oh, atas jaring. Atas jaring je. Jaring. Batu skrat, jaring. Jaring. Ada pintu lah. Sebab ni boleh nak bubur cek ais pun. Simpan ayam tu kan. Oh, freezer tu. Ada pintu, kena tak ada pintu. Yalah. Tapi sini tak boleh lalu lah nanti. Boleh ada pintu. Oh, buat pintu juga? Ni pintu tepi. Oh. Pintu tengah. Ni daripada situ ke sana naik batu separuh, jaring. Ni pintu. Pintu ni tepi tolak ke sini dah lalu terus. Tak tempiah ke nanti letak freezer tak? Tempiah tak? Naik batu separuh. Oh tak macam ni ya. Oh ya. Dah tengok tadi hujan dia sampai situ. Oh ya, tak tempiah. Betul naik lagi 3 kaki lagi bata. Tak kena hujan. Okeylah. Oh, selesa lah kat sini. Tiba dah lama dah stop dulu biar dulu. Ya. Remote ni buat sikit-sikit. Ya ke no? Berapa meter di kanan ni? Apa yang sana tu? Bila? Ya, nak balik tu dia nak sampai elektrik. Mana pula? Sama pula. Elektrik kena tambah 10 tiang tapi tak perlu bayar. Sebabnya tanah pertanian. Untuk pula kerjaan dia. Kalau tanah persenian kena bayar. Satu tiang berapa? Satu tiang 1,000 ke? Pacak satu tiang. Tiang lampu? Elektrik. Elektrik nak tarik elektrik masuk dalam. Oh. Ini pertanian, dia tak bayar. Semua dia kena buat surat. Surat apa semua. Atas lot tanah pertanian.
So tak payah bayar. Yang di pasal yang 10 tiang lagi. Tengok. 10 tiang tu siapa punya? Orang situ jugalah. 10 tiang tu maknanya daripada jalan besar tu nak tarik masuk dalam lah. Untuk lan saja. Tak. Kita Untuk tu sekitar besok. tu lah, Besok. Siapa yang bawa rumah besok? Kami tarik dari situ. Oh, sekarang ni tak ada Sekarang ni tak lagi. ada orang lagi yang belakang tu. Memang lan paling belakang sekarang ni. So lan kena tarik. Dan makan besok dah ada orang buat kiri kanan itu pun tengok dah ada orang pegang kan dah. Macam dah ada orang nak rumah dah, tak tahu. Tengok sebab tengok ada orang duduk kan. Nak mula kan tu, tak ada. Tengok dia dalam. Memang dalam dah tu ada buat rumah besok. Lan dah mula tu dah ada lah tu orang buat sikit-sikit. Balik. Ha? Apa? Okey. Puan ni sana. Nak buat dalam mangkuk ni sejuk. Puan tu. Ha, tu yang. Nak buat dalam mangkuk kan dia sejuk. Lepas tu. Tengok barang laksa. Tengok kena paksa. Yang kecil makan. Kuah laksa. Benda ni makan tu je baru. Makan dekat kuah dulu. Lau sangat lah kena tudung ni. Dia buat apa ya? Nak aku balik dah? Dah? Angah, kau ambil Hai. Ambil kat mana? Oh, terenggu ikut sampai sini kau. Kau ambil dekat mana tadi? Tu dekat sana. Bercemur mana tu. Oh. Jauh lah. Ayun semua. Tu melepek tu. Lain. Pecah. Tapi tempat situ lah ambil sekali. Diorang drop semua sekali kerja kat situ kan. Tu cakap elak lah. Masak Halil. Dapat RM80. 80? Oh, up juga 10. Okey lah. Kata Ayu dia pernah ikut trip 2 kali. Kata Syami dia banyak barang berat. Angkat barang berat, badan dia orang besar. Orang tu tengok kan. Dia kata bagilah RM80. Balik pula diorang yang lambat. Diorang ambil kelas dia kan. Orang lain semua dah ambil. Ni nama dia apa Syam? Abang besar. Abang besar. Dia kembar dengan Lee Chong Wei. Abang besar. Abang besar. Kita tengok abang besar ambil laksa ni. Tadi tak sempat buat video, dah lapar sangat ni. Kita tengok. Bubur sayur, bubur timun sekali ya? Okey. Ini awal-awal laksa dia. Telur ada tadi, telur ada bawah tu. Tu bubur telur. Kuah. Kuah dekat dapur. Kuah kita minta. Minta chef kat dapur. Yang bubur kuah. Kat long kawasan ambil kuah. Ambil kuah. Telur kena 2. Dua lah. Tu dua. Ni sebiji. Ayu. Dah senar tadi. Ini. Ini awet am. Balik kerja eh? Oh. Mari makan laksa. Nak keping ke? Boleh. Asam keping mari. Ni satu kari. Asam pedas Kari. Ni asam kari. Ni kari ikan, ni kuah laksa. Kuah laksa pakai ikan sardin. Ni laksa utara guys.
Sedap oh. Mak Long sudah makan dah tadi. Ini kuah ni memang padu ke? Hmm. Cukup pedas dia bubur limau lagi. Lama. Mak Long suka. Tu dia. Tu dia. Laksa utara. Untuk Pak Lang ya. Untuk Pak Lang. Kopi, Nescafe. Tengok ni, dari 1 jam tadi. Minggu depan tak? Dah tinggal ni. Ini. Mami saja minum ni, nampak? Aduh, ai.